Bermula dengan satu bersin, berakhir dengan kekesalan. Ini adalah satu kisah benar. Mula-mula suami saya bersin. Saya tak fikir apa-apalah. Dia kata rasa tak sedap badan sikit. Mungkin sebab bila balik daripada kerja tu dia basah hujan sikit. Tapi esoknya anak kami demam pula. Demam tinggi, makan tak nak, minum tak nak. 2 hari penuh saya pujuk dia makan minum, langsung dia tolak. Nafas pun laju dan dia nampak makin lembik. Saya dah ada insting ini bukan demam biasa. So, saya terus bawa dia ke hospital dengan segera. Doktor cek darah dan swab, disahkan influenza A. Doktor cakap dia dah ada dehydration. Jadi, kena tahan wad, kena masuk air. Saya pun duduklah hospital jaga anak dan tak sangka pada waktu yang sama, kat rumah, emak saya pula jatuh sakit. Mula-mula demam biasa, lepas tu batuk pula. Malam tu dia cakap dah ada rasa ketat, nafas makin pendek. Saya dah panik dah, tapi saya ni kat hospital jaga anak. Nasib baik suami ada, dia terus bawakan mak saya pergi ke hospital. Sampai je kat sana, nurse check, oksigen rendah rupanya. Mak saya pun disahkan oleh doktor, confirm jangkitan influenza A. Mak terus dimasukkan ke ward dan diberikan rawatan segera dan lebih menyayat hati beberapa jam kemudian doktor bagi tahu mak saya kena transfer ke ICU. ICU guys, seminggu. Saya ni ulang-alik lah antara 2 ward, jaga anak, jenguk mak. Satu untuk anak, satu lagi untuk mak. Lepas anak discharge, suami jaga dia dekat rumah. Saya masih di hospital sebab nak teman dan jagakan mak. Setiap malam saya duduk di luar ICU. Tunggu update doktor, tunggu nurse bagi tahu sesuatu. Duduk je lah kat luar tu. Saya tak boleh peluk mak, tak boleh teman anak tidur kat rumah. Saya hanya boleh tunggu dan doa. Semuanya bermula dengan satu bersin. Yes, suami saya pun disahkan influenza A dan kemungkinan besar doktor cakap anak dengan mak saya tu berjangkit daripada suami. 2 minggu yang sangat nightmare untuk kami sekeluarga. Menyesal sangat tak ambil vaksin influenza hanya kerana tak sempat. Barulah saya faham kenapa Dr. Mala suka membebel pasal vaksin dalam video-video doktor. Dr. Mala, tolonglah sampaikan pesanan saya ni dekat orang lain, dekat followers doktor. Jangan sampai diorang pun menyesal macam saya. Jangan sampai sesiapa pun menyesal macam saya. Yes guys, ini adalah perkongsian kisah benar di DM dari salah seorang follower saya. Yes guys, influenza bukan demam selsema biasa. Virus influenza boleh menyebabkan komplikasi macam radang paru-paru, pneumonia, jangkitan otak, jangkitan otot jantung, myocarditis, malah boleh meragut nyawa. Vaksin influenza boleh mengurangkan risiko jangkitan dan komplikasi teruk. Bukan sahaja melindungi diri sendiri tetapi juga orang yang kita sayangi, terutamanya golongan yang berisiko tinggi macam bayi, warga emas, wanita mengandung dan mereka yang ada penyakit kronik. So guys, tolonglah jangan tunggu sampai terlambat, jangan tunggu sampai ada kes yang teruk, kes yang viral, baru nak cari vaksin. Cegahlah jangkitan influenza dengan vaksinasi. Bincang dengan doktor anda hari ini, lindungi diri anda, lindungi orang yang tersayang. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Celoteh Dr. Mala.